Assalamualaikum, ismi Nur Aisyah binti Zulkafli. Pernah tak anda rasa macam dah terlepas peluang yang baik dan bila kita sedar, kita dah terlalu lewat? Indal Arab masalun qadimun yu'abbiru an hadha syu'ur bidiqqatin ajibah. Di kalangan orang Arab, ada satu peribahasa yang lama yang menggambarkan perasaan ini dengan sangat tepat. As-sayfu dayati al-laban. Maksudnya, musim panas kau sia-siakan susu. Tapi di sebalik ayat pendek ini ada satu kisah yang sangat menarik. Yurwa anna mra'ah ismuha Amrah tazawwajat rajulan fakirun. Diriwayatkan bahawa seorang wanita bernama Amrah berkahwin dengan seorang lelaki yang miskin. Hidup bersama suaminya ini penuh kesusahan. Tak tahan dengan keadaan itu, talaqathu wa tarakathu, thumma tazawwajat rajulan akhar aghna minhu. Amrah ni, dia meminta cerai dan meninggalkannya. Kemudian berkahwin dengan lelaki yang lain yang lagi kaya daripadanya. Tapi, masa berlalu dan takdir berubah. Suami pertamanya tadi, taghayyarat ahwaluhu fa asbaha ghaniyan. Wa kathurat ibiluhu wa agnamuhu wa fadha laban indahu fi kulli sayf. Keadaannya berubah, dia menjadi lagi kaya. Unta dan kambingnya bertambah banyak dan susu melimpah ruah di rumahnya setiap musim panas. Bila Amrah dengar berita ini, nadimat ashaddan nadam wa ja'at ila zawjiha awwal rajiyatan an yarji'a ilaiha. Dia menyesal sungguh-sungguh lalu datang kepada bekas suaminya berharap dia mahu rujuk semula dengannya. Tapi si suami ni tak lupa macam mana dulu ditinggalkan waktu susah. Dia jawab dengan satu ayat sindiran yang tajam, penuh makna. As-sayfu dayatil laban. Maksudnya, waktu musim panas, yakni waktu senang, waktu susu melimpah, kaulah yang sia-siakan peluang itu. Sekarang nak menyesal, dah terlambat. Asbah hadzal qawlu masalan thabitan fil lughatil arabiyyah. Ayat ini kemudiannya menjadi peribahasa tetap dalam bahasa Arab. Ia digunakan bila seseorang menyia-nyiakan peluang semasa waktu senang, kemudian baru sedar dan menyesal bila keadaan dah berubah. Yudrabu hadzal masal liman yufawwitul fursah fi waqtiha thumma yandamu hina yafutul awal. Peribahasa ini digunakan untuk sesiapa yang terlepas peluang pada waktunya, kemudian menyesal apabila masa dah berlalu. Dalam bahasa Melayu, konsepnya hampir sama dengan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kam min fursatin marat amamana wa nahnu naqulu sa'falu dzalika lahiqan. Berapa banyak peluang yang berlalu di depan mata kita, sedangkan kita berkata, nanti-nanti je lah. Bila peluang tu dah hilang, barulah kita sedar betapa berharganya masa senang yang kita ada dulu. Dalam bahasa Arab, as-sayfu dayatil laban. Syukran ala istima'ikum wa intibahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.